Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, tamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dapat bertemu pada malam ini, pada petang ini, juga dapat merapatkan lagi hubungan silaturahim sesama kita, insya-Allah. Kita juga sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah juga terus memilih kita untuk berada dalam halaqah ilmu. Ini semua adalah anugerah yang sangat besar daripada Allah. Ini semua adalah pilihan yang sangat mulia daripada Allah. Ini semua adalah kurniaan yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesiapa yang dikehendaki. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, lam yakun, maka tidak akan berlaku. No? Tiba-tiba kita di antara yang dipilih oleh Allah, kita di antara yang dikurniakan oleh Allah, kita di antara yang dianugerahkan oleh Allah. Maka kita sangat-sangatlah bersyukur kepada Allah. No? Lagi kita bersyukur, lagi Allah tambah. Lagi kita bersyukur, lagi Allah tambah. Lagi kita bersyukur, lagi Allah tambah. Ikut suka kita lah. Nak pilih hak mana? Nak pilih bersyukur, Tuhan akan tambah lah. Dia janji dia akan tambah, dia tambah lah. Ikut suka dia nak tambah macam mana, no? Kita pun tak tahu macam mana dia nak tambah. Boleh jadi dia tambah di dunia ni ke, boleh jadi dia tambah kita 70, 80, 90, tu tambah lah, no? Kemudian dia tambah lagi kita tak merapu, kita tak nyanyuk, kita tak lupa. Tu tambah juga. Lagi tua, ada orang lagi tua lagi merapu, lagi tua lagi nyanyuk, lagi tua lagi lupa. Tapi kita tak, kita lagi tua lagi taat pada Allah, kita lagi tua lagi berbakti pada agama Allah, kita lagi tua kita tak nyanyuk. Itu nama dia tambahan daripada Allah. Iyasya
yarhamkum aw in yasha yu'azzibkum. In yasha, jika ia menghendaki, yarhamkum, maka ia akan kasih kepada kamu. Ni Tuhan habaq kat kita, no? Tiba-tiba kita dia pilih, maka bersyukurlah kita kepada dia, no? Lagi kita bersyukur, lagi dia tambah. Dia yang habaq. In yasha yarhamkum aw in yasha yu'azzibkum. Dua benda ada kat kita. In yasha, jika sekiranya ia menghendakikan kamu, yarhamkum, maka dia akan kasihkan kamu. Kasih tu lagu mana? Dia pilih kita lah tu kasih. Dia pilih kita, dia kurnia pada kita, dia anugerahkan pada kita, dia tambah lagi pada kita, tu kasih. Wa inni aw in yasha, ataupun jika ia menghendaki, yu'azzibkum, boleh dia nak azabkan kamu pun boleh. Jaga tuan-tuan, jaga. Sebab ada dua benda depan kita, sama ada kita nak bersyukur atau kita nak engkar. Kalau kita nak syukur, dia kata la azi, dia akan tambah. Tapi kalau kita engkar, inna azabi, azab aku pedih, dia kata dah. Lepas tu ikut suka kita lah, nak pilih hak mana. Nak pilih bersyukur, sila bersyukur pada Allah. Lagi kita bersyukur, lagi kita bersyukur, lagi dia tambah, no? Kita duk di ni, duk di alok stang ni, nah. Kita tahu kita mati di alok stang. Lepas tu kubur kita di alok stang, tuan-tuan. Ingat senang. Nak berjalan pi padang mahsyar nu jauh ya amat, tuan-tuan. Duk alok stang, nak berjalan pi ke padang mahsyar nu jauh ya amat. Tak tahu nak amat jauh mana. Tapi orang yang banyak pahala dia berjalan berasa dekat ya tuan-tuan. Tapi kalau orang yang banyak salah, banyak dosa, banyak salah silap dia dengan Tuhan, dengan agama Tuhan, dia jauh. Lagi berjalan, lagi berasa jauh. Lagi berjalan, lagi berasa jauh. Kita yang taat pada Allah, yang berbakti pada agama Allah, yang bekerja kuat untuk agama Allah, untuk perintah-perintah Allah, lagi berjalan kita, lagi berasa dekat. Lagi dekat, lagi berasa dekat, lagi berasa dekat. Tiba-tiba duk berjalan, duk derek nak pergi ke padang mahsyar tu, tengok depan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Tu kata lagi berasa dekat. Berasa seronok berjalan nak pergi padang mahsyar. Sebab tengok duduk depan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok belah kanan kita pula, tengok Nabi Musa. Ya Allah. Bukan biasa tengok Nabi Musa, tak biasa. Tengok belah kiri kita pula, Nabi Nuh alaihi salam, seronok tak darah. Tu kata seronok. Tu kata gembira berjalan untuk ke padang mahsyar. Ada orang yang berjalan, semakin berjalan nak pergi padang mahsyar, dia semakin seronok. Dia semakin gembira kerana amal baik dia banyak. No? Tapi kalau orang yang banyak salah, banyak silap dengan Tuhan, banyak derhaka dengan Tuhan, lagi berjalan dia lagi berasa jauh. Lagi berjalan lagi berasa jauh. Lagi berjalan lagi. Itu tanda kata dosa dia banyak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peluang yang masih ada, kembali segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muqaddimah. Tajuk kita hari ini, kita nak masuk kepada dan bahawasanya segala sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Itu tajuk dia. Itu kita muqaddimah dah kan. Kita beletiak begitu begini sepatah dua kan. Jadi hari ini kita masuk kepada tajuk pembelajaran berkenaan dengan
kitab kita Hidayatus Subyan. Baik, hari ini kita masuk dan bahawasanya segala sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 sifat. Dulu kita habang dah. Ingat lagi tuan-tuan. Cikgu-cikgu semua ingat lagi. Kan lupa dah. Dulu kita habang pasal apa? Ada sifat yang pertama. Pasal apa? Ada sifat yang kedua. Pasal apa? Ada sifat ketiga. Pasal apa? Pasal kita ni orang mukallaf. Orang yang berakal. Orang yang berakal, kita kena guna akal kita untuk mempelajari sifat-sifat Allah, zat Allah dan af'al Allah, supaya kita semakin hari semakin mengenal sifat Allah, supaya kita makin mengenal zat Allah, makin mengenal af'al Allah. Pasal apa? Pasal akidah kita semakin kuat. Bila kita semakin kenal Tuhan, kita semakin teguh akidah kita dengan Allah. Tauhid kita tak berubah-ubah dah. Tetap macam tu. Apa dia tauhid kita? Kita yakin bahawa Allah akan tambah lagi kepada kita sekiranya kita bersyukur pada Allah. Itu tauhid, tuan-tuan. Tauhid itu terpasak dalam diri kita. Dengan tauhid itulah kita bergerak di dunia ni, tuan-tuan. Kita bergerak mematuhi perintah Allah dengan tauhid kita, dengan akidah kita berkeyakinan bahawa Allah akan tambah. Itu tauhid, tuan-tuan. Lagi kita yakin pada Allah, lagi kita takut pada Allah. Itulah nama dia tauhid. Teguh dalam diri kita, tetap macam tu, kita beriman macam tu, maka landasan kehidupan kita dunia ni mengikut landas keyakinan kita, mengikut akidah kita, tak berubah-ubah dah, tetap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Jadi sebab tu ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Sebab kita ni kena mengaji lagu tu. Nak ngaji yang pertama dulu, ngaji yang kedua, ngaji yang ketiga. Kat Tuhan bukan duk lagu tu. Tuhan bukan kena ada yang pertama dulu, lepas tu baru ada yang kedua, lepas tu baru ada. Dah, bukan lagu tu. Tuhan dia tetap dah sebut kata Tuhan ada sifat-sifat kamalat, kesempurnaan bagi Tuhan. Ada sifat iftiqar bagi Tuhan. Ada sifat istighna bagi Tuhan. Saya baru ni tak belanja. Cerita sikit. Tak belanja, anak cucu menakan saya. Cucu menakan saya ni nak menikah. Menikah orang Johor. Lepas tu ayah dia mati dah. Abang saya lah ayah dia. Abang betul lah. Abang saya hak sulung mati dah. Mati 3-4 tahun dah mati. 4-5 tahun dah mati. Jadi mereka suruh saya lah jadi orang tua. Memang kita pun orang tua dah kan. Cuma tak ada menantu lagi. Saya pun pergi lah hari rumah mereka tak belanja di Kulim tu, tuan-tuan. Hari Ahad baru ni. Isnin raya mereka beli hari Ahad kan. Saya pun pergi lah. Lepas tu hari Ahad tu kenuri rumah tu Imam Korban Rotan. Tak pergi lah, dah pergi Kulim tu. Pergi tak belanja kan. Tak belanja. Orang nak teruna orang Johor. Orang Johor ni mereka pantun pandai, tuan-tuan. Berkajang dia tulis pantun tu nak tak belanja. Yang saya pula tak kerti nak pantun. Kata buat dah. Jadi dia pantun, saya jawab dengan hadis Nabi. Tu dia. Dia kena 2 butir hadis. Dia tak boleh orang Kedah ni. Orang Kedah pandai-pandai dia tak. Jadi dia pun tak panjang pantun. Tu hikmah dia. Saya pun tak hikmah tak mau boleh. Kalau boleh tak mau lah dapat pantun lama kan. Kita nak jawab tak pandai, kita pun jawab dengan hadis Nabi. Kita kata pernah suatu ketika hadis Nabi
Nabi panggil Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi panggil Sayyidina Ali, 3 perkara ni hang kena buat segera, jangan buat lambat. Di antaranya ialah kena menikah cepat-cepat. Jadi saya guna hadis itulah untuk berhadapan dengan orang Johor. Jadi mereka pun dengar hadis tu, mereka tak boleh main orang Kedah ni, orang pandai belakang orang Kedah ni, no? Ingat ke mesti sak dia aja pandai, rupanya hak lain pun pandai kak, no? Tu tak apa, ada mereka kata tu ikut mereka lah kan. Jadi kita pun tak kata kita pandai, tapi mereka yang kata ikut mereka lah. Lepas tu mereka pun tak belanja begini, tapi saya nak habaknya, mereka masa nak letak hantaran ni, mereka kata kita ikut sifat istirna dengan sifat iftiqar. Mereka kata itu tuan-tuan. Orang Johor ni orang yang mengaji sekolah Arab. Mereka rajin mengaji sekolah Arab, dan sekolah Arab banyak di Johor mengaji berkenaan dengan sifat iftiqar dengan sifat istirna. Mujaklah saya perhati, no? Sifat iftiqar ada 9, sifat istirna ada 11. Jadi mereka kata anak teruna bawa hantaran ikut sifat iftiqar. Berapa mereka tak habang? Tapi kita reti sendiri, no? Sifat iftiqar ada 9. Jadi anak teruna bawa hantaran 9. Anak dara mereka kata bawa hantaran ikut sifat istirna. Saya lah jawab istirna ada 11. Mereka tak jawab, no? Itu nak abang kata apa nama ni, orang Johor mereka orang yang mengaji berkenaan dengan sifat-sifat iftiqar dan sifat istirna yang ada pada Allah. Macam itulah kita pun kalau kita mengaji, lama-lama kita kau pandai, sebab itulah kitab Misbahul Munir, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bisa mengaji sifat Misbahul Munir, kitab Misbahul Munir, dan kitab Misbahul Munir dia sebut wajib pada syarak pula. Dia kata begitu, tuan-tuan. No, dia kata begitu. Masuk sifat qidam dia kata wajib pada syarak pula. Dia begitu. Lepas tu masuk sifat baqa dia kata wajib pada syarak pula. Dia begitu, tuan-tuan. Masuk sifat mukhalafah dia kata wajib pada syarak pula. Masuk sifat qiyamu dia kata macam tu juga wajib pada syarak. Pasal apa Tok Guru kata begitu, tuan-tuan? Tok Guru hak tulis kitab tu pasal apa dia kata wajib pada syarak pula? Pasal apa? Pasal nak kat kita kata orang mukallaf ni wajib mengaji sifat Tuhan, mengaji zat Tuhan, mengaji af'al Tuhan ni sampai mati. Tu makna pula, tuan-tuan. Jaga mana? Tu makna pula. No? Dan kitab kita dia kata dia kata bahawa segala sifat yang wajib yang 20 terbagi dia bab yang 20. Ya dah. Yang 20 makna ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Pasal itu ada. Jadi sebab apa ada 20? Sebab apa ada yang pertama? Sebab kita ni orang mukallaf macam tu. Tok Guru dulu dia syarah betul lah, tuan-tuan. Kita mengaji dulu ni, ngaji sambil ngaji sambil lena. Yang ngaji dulu ni bukan ngaji sangat-sangat, no? Tapi berkat ilmu Tok Guru ni, kita bolehlah sampai balik sepatah dua. Hak kita boleh lah, no? Tak boleh kat kita pun bukannya boleh belakang, no? Jadi hak boleh tu kita cubalah. Jadi sebab tu lah kitab ni dia tulis, dan bahawasanya segala sifat yang 20. Tu kan bahas tu dulu. Segala sifat yang pasal apa 20? Pasal apa 20? Pasal itu pasal kita orang mukallaf. Orang mukallaf ni kena ngaji macam tu. Ngaji 1 dulu, lepas tu ngaji 2, ngaji 3, sampai 20. Baru kita faham semua, baru kita i'tiqad faham sungguh. I'tiqad dalam hati kita ada pada Allah itu 20 sifat yang wajib. Macam tu, no? Sebab tu macam tu. Lepas tu dalam kitab tu dia kata wajib pula. Pasal apa pula? Pasal nak abang kata kena mengaji sifat Tuhan ni, kena mengaji zat Tuhan ni,
kena mengaji af'al Tuhan ni sampai mati. Mati tak apa, habis dah, tak mau ngaji pun tak apa, no. Tapi lagi tak mati kena ngaji sifat Tuhan. Tu yang kata pula tu tuan-tuan. Sebab tu kita Misbah ni yang ditulis oleh Tok Guru Haji Abdul Aziz Bunuk Payung ni, dia tulis macam tu, wajib pula, wajib pada syarak pula, wajib pada syarak pula, wajib pada syarak pula. Jadi pula tu nak abang kat kita kena mengaji sampai mati. Tak boleh berhenti. Ingat kita jadi cikgu berhenti mengaji. Tak betul, hak tu tak betul, no. Hak sifat Tuhan kena mengaji sampai mati. Bila kita jadi Tok Imam tak kena ngaji dah? Dah, tak betul, kena ngaji juga, no. Teruskan mengaji, tak boleh berhenti. Jadi ustaz pun kena ngaji juga. Ada cerita ustaz, nak dengar cerita? Cerita. Nak berhenti tak berhenti, tuan-tuan. Jaga molek. Nak berhenti tak berhenti. Lagu mana nak berhenti tak? Dia mayan Jumaat. No? Lepas tu dia baca khutbah Jumaat. Lepas tu dia baca, jadi imam mayan Jumaat. Lepas tu bagi salam kanan, salam kiri. Dia baca Fatihah, baca ayat kursi. Lepas tu dia baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi Tok Imam baca, makmum pakai ikut lah. Ikut ramai-ramai dalam masjid. Pas Jumaat ramai, bunyi masjid bergaung. Lagi lama lagi sedap, lagi lama lagi sedap lah. Bunyi sama rata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Dengan lagu dia sama rata bergaung dalam masjid, lagi lama lagi sedap lah, no. Saya duk ada, saya makmum itu. Saya pun duk fikir lepas lah, gena lama tu Imam ni. Dia tak erti berhenti apa long ni. Saya panggil huduh juga tuan-tuan, no. Saya kata tak erti berhenti bah. Jadi syak lah hati saya. Huduh lah panggil saya ni, no. Dah kita lapar nasib mau tak huduh tuan-tuan. Tengah hari lapar ni. Tak erti berhenti apa long ni. Rupa-rupanya dia tak erti nak berhenti sungguh tuan-tuan. Tu dia, tu cerita tak erti nak berhenti. Sebab tu agama ni kena mengaji. Nak buat apa pun agama ni sikit pun kena mengaji. Banyak lagi lah. Sebab tu Tok Guru kita dulu duk cerita kan. Tok Guru zaman dulu tahun 60-an 70-an. Mereka duk cerita dah. Cerita apa? Cerita orang tak erti nak berhenti. Dia cerita dah zaman dulu. Upaya berlaku hari ni depan mata saya sendiri. Saya pun duk fikir Tok Guru cerita tu lama dah. Tahu berlaku sungguh Tuhan nak tunjuk. Nah abang kata hak Tok Guru mu cerita tu betul. Walaupun Tok Guru cerita zaman dulu. Masa zaman dulu Tok Guru cerita tahun 70-an zaman dulu. Satu malam tu nak buat tahlil malam 40. Kan? Zaman dulu kalau malam 40 ni pala kambing lah tuan-tuan. Kan zaman kita lo ni kedekut pala kambing pun tak ada, no. Kedekut pek nak bagi lah. Kan? Zaman dulu. Tok Guru cerita zaman dulu. Kalau malam 40 pala kambing. Lepas tu bagi terpawai lagi, hadiah terpawai. Hadiah kain pelekat lagi orang main malam 40. Jadi cerita dia malam tu berimpul lah satu rumah nak buat tahlil malam 40. Jadi tunggu-tunggu Tok Imam tak mari malam tu kebetulan. Tok pegawai masjid pun tak mari. Jadi mereka pun tengok-tengok dah ramai-ramai tu. Ada seorang Tok Lebay. Maka mereka pun suruh lah Tok Lebay tu buat tahlil, no? Tok Lebay tu pun mula lah. Mula-molek tuan-tuan. Mula-molek. Dia pun begitu begini tahlil, buat tahlil tu sampai pada peringkat mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengatik ramai lah malam 40. Zaman tu bukan ada lampu cerah macam kita. Zaman tu orang panggil malam gelap gelita. Sebab malam tu gelap, tak ada lampu. Dah berita gosling yang lek gelap kan.
Meratik kau lama, kau meratik kau lama, kau meratik. Rupanya Tok Lebay tu tak reti nak berhenti. Tu cerita tak reti nak berhenti. Jadi saya duk fikir Tok Guru ni cerita orang tak reti nak berhenti ni zaman dulu. Tahu-tahu berlaku depan mata saya. Orang tak reti nak berhenti sungguh. Oh ada rupanya. Satu kata nak abang tu. Tok Guru dulu kalau dia cerita dia bukan bohong. Dia cerita benar berlaku sungguh. Orang tak reti nak berhenti. Duk meratik. La ilaha illallah. La ilaha illa qalamu kau meratik. Yang mereka ni lapak nasi pahisya maklum lah. Yang gulai pala kami duk masuk hidung dah. Duk meratik tak berhenti. Buat dah. Dia tak reti nak berhenti. Tu yang duk panjang meratik. Lalah dia buat guna tak reti nak berhenti tuan-tuan. Zaman dulu. Zaman dulu tak reti nak berhenti. Bukan ada mikrofon besar-besar macam kita. Dia tepuk lantai, gedebung tepuk lantai. Orang pun terkejut bunyi lantai, pakat berhenti semua. Bila berhenti dia baca doa bismillahirrahmanirrahim, baca doa tahlil tu. Tu cerita tak reti nak berhenti. No? Sebab tu agama tak boleh tuan-tuan. Nak pederah tak boleh agama ni. Nak buat apa pun kena ngaji. Sikit pun kena ngaji. Banyak lagi lah kena ngaji. Apapun agama kita nak buat, kena mengaji. Macam tadilah. Tok Lebay tadi dia tak reti nak berhenti. Subhanallah, alhamdulillah, illallah, wallahu akbar. Lagi lama, lagi panjang, lagi lama, lagi panjang. Saya kata itu haji ni tak reti nak berhenti dah. Saya kata Tok Lebay ni tak reti nak berhenti dah. Dia ingat balik Tok Guru saya cerita dulu. Betul Tok Guru cerita no. Betul ada orang tak reti nak berhenti. Dia pun tak reti nak berhenti kak. Dia buat guna tuan-tuan. Agak-agak dia berhenti, dia buat guna. Zaman hari ni buat guna berhenti. Kalau zaman dulu dia tepuk lantai. Gedebung bunyi, orang terkejut bunyi lantai. Orang pakat berhenti semua. Berhenti-berhenti dia baca doa tahlil. Hari ni nak buat guna. Mikrofon ada, pembesar suara. Satu masjid ada. Dia buat guna, dia berhenti. Nak bagi tahu kata dia tak reti. Dia buat guna tuan-tuan. Dia bismillahirrahmanirrahim. Kat tangan tinggi-tinggi. Baca doa kuat-kuat. Orang pun dengar tu imam bismillah. Orang pakat berhenti lah. No? Bismillah tu sebab nak baca doa. Bukan pasal berhenti. Tu kata dia tak reti berhenti. Berhentilah molek. Pasalahnya. Subhanallah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata. Kan molek berhenti begitu. Jadi semua orang faham. Oh, tu imam berhenti dah. No? Ni dia buat terkejut. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa kuat-kuat. Tu nak abang kata. Dia tak reti nak berhenti tuan-tuan. Tu jangan buat main tuan-tuan. Jangan buat main. Walaupun kecil saja benda tu. Nak mula tahlil ke. Nak mula doa ke. Nak berhenti tahlil ke, nak berhenti wirid ke, nak berhenti zikir ke, kena mengaji. Tu syarat dia. No? Tu cerita betul. Tu nak cerita orang nak jadi menatu tu imam. Satu benar. Nak cerita kata kena mengaji. No? Nak jadi menatu tu imam, kena mengaji juga. Bukan boleh kodanya jadi menatu tu imam. No? Dulu orang dulu. Cerita orang dulu lah. Bukan orang ni. Orang dulu ada 3 orang pemuda. No? Tak macam kita tak ada. Saya duduk cerita tak biar. Tak apalah. No? Tazah tak mengantuk dengar cerita ni. Cerita yang baiklah kita cerita nak suruh ada komitmen pengajian yang tinggi untuk mengawal kita, keluarga kita dan agama kita sendiri sentiasa terkawal dan terpilih. Zaman dulu ada 3 orang pemuda. Mereka ni pemuda tuan-tuan, anak muda yang rajin pergi masjid. Mereka ni rajin pergi. Tapi cerita zaman dulu, masjid zaman dulu bukan macam kita hari ni. Cerah, ada lampu, ada kapet, ada aircon. Dulu tak ada gelap-gelamat. No? Ada pita goslingnya, lap padam pi. Lagi pam pula padam, lagi pam pula. Mentera nak habis Aisyah, pam 2-3-4 kali bau cerah. No? Jadi orang dulu pergi masjid lah tiap-tiap malam pergi masjid. Tapi dulu masjid dulu bukan ada kuliah tiap-tiap malam. No, macam kita hari ni.
Dulu kalau sebulan ada 2 kali kuliah pun hebat dah. Ada 3 kali kuliah pun hebat dah. Dulu, zaman dulu, tahun 70-an. Tapi zaman kita hari ni, kalau masjid hari ni tak ada kuliah, orang kata, masjid tu jadi tak ada kuliah. Orang kata betul. Kena ada kuliah tiap-tiap malam masjid kita, no? Masjid zaman dulu tak apa, jadi 3 orang pemuda ni pergi masjid lah. Mereka ni orang yang rajin pergi masjid. Dulu masjid dulu, kalau boleh hidup 3 waktu maghrib, isya, subuh tu, kira hebat lah. Zaman lo ni masjid kita 5 waktu semua hidup, no? Itu baguslah zaman lo. Ini cerita zaman dulu. Mereka pergi masjid setiap malam, pergi masjid. Pemuda, anak muda. Malam tu mereka sembang, aku ni nak jadi menantu tu imam dia. Teringin sangat nak jadi menantu tu imam. Mereka pun sembang. Daripada jom kita pergi menantu imam malam ni. Mereka sembang 2 orang mereka saja. Asalnya ada 3, tapi hak seorang tu mereka tak ajak pergi menantu imam. Mereka pun ada kompromi kat tuan-tuan, no? Mereka takut kau tu jadi menantu tu imam dulu. Jadi mereka pitah pergi dulu baptisan. Mereka pergi menantu imam malam tu. Jalan. Lepas mayang Isya, masjid katuk dah. Tok Imam pun balik dah. Masjid pun gelap gelita dah. Rumah orang gelap gelita lah. Zaman tu pelita minyak je tuan-tuan. Bukan ada lampu lah ni sebut malam cerah menerang. Dulu malam gelap gelita, betul lah gelap gelita sebab tak ada lampu, ada pelita minyak, no? Jadi betul. Orang tua kata malam gelap gelita. Orang tua ni kata pula malam cerah menerang sebab lampu suk-suk jalan cerah menerang. Betul lah. Tak ada salah. Pergi lah rumah Tok Imam malam. Sampai rumah Tok Imam, 2 orang muda ni sampai Assalamualaikum Tok Imam. Tok Imam pun jawablah salam. Mari di mana? Tok Imam kata malam-malam buta ni mari buat apa? Tok Imam pun kata malam buta tuan-tuan. Mereka pun kata kami ada hajat besar Tok Imam ni. Ajak apa Tok Imam kita naik lah. Mereka pun naik rumah zaman dulu, rumah atas kan. Naik tangga kereh naik. Naik atas rumah Tok Imam sila lah. No? Zaman dulu kan ada kosen pun duduk sila atas. Tikap mengkuang je tuan-tuan. No? Akak duduk. Tok Imam pun tak nampak lah sangat mereka. Dah gelap gelita. Harap gelita minyak ya. Tok Imam pun bukan nampak anak teruna ni segak ke tak segak ke. Kepek ke tak kepek ke hidung dia bukan nampak. Putih ke gelap ke anak teruna dia bukan nampak sangat. Pelita minyak aja maklum lah kan. Takkan buat pelita minyak di depan hidung anak teruna. Tak lah dia apa kan. Dia tengok macam tu je lah. Tapi anak darah Tok Imam tu tak tahu segak terang mana yang pekat nak sangat tu kita pun tak tahu, no? Tak apalah. Lepas tu Tok Imam kata hajat apa hari ni? Dia pun abang kami ni Tok Imam hajat sangat lah nak jadi menantu Tok Imam. Tu dia pun abang betul. Abang sungguh-sungguh kata mereka memang nak jadi menantu Tok Imam, no? Tapi Tok Imam kata boleh nak jadi tu Tok Imam apa salahnya? Tok Imam zaman dulu baik, no? Lepas tu Tok Imam kata tak apalah, mana nak tahu ada kok hari saya sakit perut ke, hari saya demam ke, ada menantu boleh digati jadi Tok Imam. Tu Tok Imam dulu. Dia uji hak nak jadi menantu dia dengan ayat Quran. Tok Imam zaman dulu. Pada zaman kita hari ni, tengok ada Al-Fat Mari Minang, dia tabak nuri cepat kita apa. Borang tak tahu jabat agama lagi, dia tabak nuri tak apa, buat nuri cepat no. Tengok perangai huduh. Tu zaman lo ni tuan-tuan. Dia duk pergi hantar borang jabat kami tu kami tahulah. Dia kata manggil habis dah ustaz. Tengok manggil panen. Dia kata semua khemah bayar dah ustaz. Catering pun bayar dah ustaz. Tu dia. Kita nak kata apa? No, dia tak nak buat nuri dah ustaz 2 minggu ni. Tu dia. Patutnya mai hantar borang dulu. Bagi jabat agama ada putusan bila boleh main ambil borang. Baru tetap nuri. Ni tak dia pan. Sebab apa? Dia nampak Al-Fat duduk bawah tu tuan-tuan. Al-Fat main minah anak dia hari tu. Tu dia. Dia tak tahu kata Al-Fat tu sewa ya. Dia tak tahu. Kata
Menantu dia pandai pada dia, tipu dia awal ni, tak ada menikah tipu dah. Tipu dengan alfa. Mak mentua pun, buat mentua pun tengok alfa ya. Tak apa main naik cepat, bincang cepat, tak belanja cepat. Kita tak boleh tunggu lama buat nuri, kena buat cepat bulan depan buat nuri. Tengok ni. Kes apa? Kes alfa je tuan-tuan. No? Lepas tu menikahlah mereka buat nuri. Nikah, balik kali pertama, tak balik dah alfa. Tengok, wira buruk je balik. Tu dia. Tu balik pula 2, 3, 4 bulan lepas tu. Balik juga. Tak ada juga alfa. Wira buruk je. Pak mentua mula tuan-tuan. Picak. Dia kata, mana alfa? Dia kata kita nak tipu dah. Dia kata, tu dia tuan-tuan. Nak tipu jangan buat main. Dunia hari ni dia penipu semua perkara. Jaga tuan-tuan. No? Sebab tu kena ada asas agama yang kuat. No? Bila asas agama kuat, kita takut kat Tuhan. Maka kita tak cakap benda merapu. Kita tak cakap benda-benda mohong. Kita tak cakap benda-benda penipu. No? Sebab kita takut kepada Tuhan. Sebab asas agama. No? Balik pula kali ketiga anak darah, anak turunan ni balik-balik. Tak ada sungguh dah alfa. Balik wira buruk ya. Maka pak mentua pun sembang dengan mak mentua. Dan bilik dia kata sah dah. Kita kena tipu ya alfa hari tu ni. Sah kena tipu. Okey, tak ada dah. Hari tu sewa saja rupanya. Kena tipu. Pada muka pak mentua nak tipu. No? Tidak dia tak kalau banui. Tu pada muka, no? Tu cerita dulu. Tapi Tok Iman ni dah dia baik. Dia tak tanya alfa ke wildfire ke, tak tanya kereta apa nama ni lori balak ke, tak tanya lori padi ada traktor ada, tak tanya, no? Helikopter sebutir tak tanya. Tok Iman dulu baik. Dia tak apa boleh nanti Tok Iman dia tak mana nak tahu. Dia tak kok lah hari saya sakit perut, saya demam, saya tak boleh pergi masjid, ada menantu. Dia buat begitu. Kok lah dia kata, no? Dia kata tak apa lah. Awang ni nama apa? Dia tanya budak-budak 2 orang tu. Dia tanya awang ni nama apa? Tok Iman lah tanya. Awang tu pun abang. Saya ni nama Asri. Tok Iman. Oh, nama Asri. Dia kata. Apa baca surah Wal Asri tengok. Dia pun baca surah Wal Asri pendek ya tuan-tuan. Kita apa boleh baca pendek, no? Lepas tu dia tahan bagus baca molek. Tajwid pun molek. Sebutan huruf molek. Waqaf pun molek. Tak apa, dia tak boleh dia tengok. Lepas tu dia tanya pula budak awang seorang. Ni awang seorang ni nama apa? Budak tu apa? Saya nama Anah Tok Iman. Nama Anah. Oh, nama Anah Tok Iman kata. Baca tengok surah Anah. Qul a'udzu birabbil. Dia apa baca? Molek qul a'udzu birabbil. Pendek je. Wal asri pun pendek. Qul a'udzu birabbil pun pendek. Bacalah. Baca. Tok Iman kata molek lah. Dua-dua baca molek. Tajwid molek. Sebutan huruf pun molek. Tak apa. Tok Iman kata balik abang kat mak ayah kamu lah. Suruh mereka main sembang dengan saya. Patah 2. Tok Iman dulu baik. Tak ada duk tanya alfa. Tak ada. No? Dia baik. No? Itu tak apa. Baliklah mereka pun habis cerita. Balik pergi masjid macam biasalah. Malam pertama mereka pergi masjid. Malam kedua. Malam ketiga pergi jumpa dengan budak awang. Seorang lagi. Kawan mereka tu. Mereka pun abang lah. Kat kawan mereka. Abang dah kami pergi dah motor imam. Oh. Dia tanpa tak abang kat aku mana cik. Dia tak apalah. Dia kami pergi dulu nak tengok. Tok Imam uji apa. Jadi kami tahulah. Jadi malam ni kami boleh abang kat hang sama. Pandai dia apa kena tu. Tok Imam uji apa? Dia tanya. Tok Imam dia uji kami. Kami pergi malam tu. Tok Imam tanya, hang nama apa? Saya abang lah. Aku nama Wal Asri. Tok Imam suruh aku baca Wal Asri. Kawan ni, dia abang nama dia Anah. Tok Imam suruh baca Anah. Suruh baca surah Anah. Lepas tu, kawan ni tanya, hang nama apa sebenarnya? Duk kawan lama dah tuan-tuan. Nama tak biasa tanya macam kita lah kawan. Nama tak tanya nama apa. No? Lepas tu hari nak menikah tanya, hang nama apa? Dia pun abang budak awang tu.
Dia takut nama Yasin. Dia kata, kalau nama Yasin tak sagilah dia tahu mah Tok Iman. Tok Iman dia uji nama ikut surah. Nama Yasin tak sagilah dia tahu. Kita hak ustaz ni pun tak ingat Yasin tu tuan. Tak ada surah depan mata ni, selerak baca Yasin tuan. Mujur ada surah. Kepik kono ni. No? Dia tak sagilah dah nama asli tak sagi. Nama anak nama Yasin tak sagilah dia tak. Kita Iman suruh baca Yasin. Berjela Yasin. Nak ingat ke? Kawan ni pun duduk melengung juga tuan-tuan. No? Dah dia nama Yasin sungguh. Dia pun melengung juga. Melengung. Dia duduk fikir. Lepas tu dia tak apa. Dia takut nak gigak rumah tu Imam malam ni. Kok mana pun nak gigak. Itu kemah dia. Tauhid dia kemah. No? Dia kemah. Dia nak pergi juga. Kok mana pun tak apa. Dia apa-apa selesai. Mayang Isya di masjid. Semua masjid kata gelap, gelemak dah. Tok Imam pun balik rumah dia. Budak-budak 2 orang ni pun balik. Kawan ni kata, aku nak gigak dia. Dia pergi seorang dia. Pergi rumah Tok Imam. Gigi sambil duk giwak pelita minyak ya. Sampai tengah jalan. Pum padam pelita minyak. Maklumlah. Angin sikit padam. Dia pun jalan. Orang dulu boleh jalan dan gelap tuan-tuan. Macam kita ni tak boleh. Tak ada lampu ya. Mula menjerit sana menjerit ni. Nak jalan tak reti. Tapi orang dulu dia boleh jalan gelap pun. No? Dia pun jalan sambil duk jalan. Duk fikir nak jawab ke mana saat gini. Sambil duk fikir. Tu sampai depan Tok Imam. Sampai dia pun bagi salam. Lepas tu dia dapat dah jawapan tuan-tuan. Ada jawapan dalam kepala dia. Nak jawab macam mana. Dia tahu dah. Tu kemah dia tuan-tuan. Tu kata pandai. No? Dia mengaji pandai. Lepas tu dia pun bagi salam. Begitu gini Tok Imam pun panggil naik atas rumah. Tok Imam tanya hajat apa lah mari malam-malam buta ni. Tu kata malam buta gelap kan. Tok Imam pun bukannya nampak sangat dia tu. Segak ke tak segak ke. Nak teruna ni macam mana macung ke tak macung ke. Dia bukan nampak sangat hitam ke putih ke. Bukan nampak malam. Maklumlah. Dia pun tanya hajat apa ni awang ni. Kata saya ni hajat Tok Imam. Hajat apa Tok Imam tu? Saya ni hajat sangat lah. Nak jadi menatu Tok Imam. Tok Imam kata nak jadi menatu. Boleh apa salahnya Tok Imam kata. Tapi kok lah ada hari Tok Imam sakit perut. Tok Imam demam ke. Dia tak lagi sejik. Jadilah ada menatu boleh kata. Tengok Tok Imam dulu baik no. Dia kilah pikuk tu. Tak apa Tok Imam kata mu nama apa sebenarnya. Tok Imam tanya dah. Dia pun ada jawapan. Dia jawab. Dia kata saya ni nama Yasin Tok Imam. Tengok. Tapi sejak kecil lagi orang duk panggil Qul Allah kat saya. Tu pandai tuan-tuan. Nak jadi menatu Tok Imam kena pandai. Kita menjadi cikgu kena pandai macam tu. No? Jawab yang betul. Saya ni sejak beranak lagi Tok Imam. Orang duk panggil Qul Allahu Ahad. Tok Imam kata tak apa. Baca Qul Allah tengok. Aku nak dengar. Tengok. Tak kena baca Yasin tuan-tuan. Baca Qul. Bolehlah baca Qul Allah pendek je. Kita pun boleh baca Qul Allah. Bukan nanti no. Tak panjang mana. Tu kata pandai. Nak jadi natu Tok Imam. Kita macam tu. Duk kacam ngaji. Duk ngaji. Hak nu ngaji. Supaya kita pun nak jadi pandai. Sebab agama ni. Nak buat apa pun agama. Kena ngaji sikit. No? Peraturan dia macam tu. Nak mula macam mana. Nak sudah macam mana. Kena mengajilah sikit sebanyak. No? Macam orang nak akad nikah lah. Duk jadi walian. Dia memang wali dah. Wali mujbir. Bapa ni nama dia wali mujbir lah. Wali ni orang yang sangat-sangat disuruh untuk mengakad nikah anak dia sendiri. Bukan Tok Imam. Tapi kena ngaji lah. Ni tak mau ngaji duk kemai hidung. Tak boleh lah kena ngaji. Macam tu. No? Baik. Jadi sebab tu adanya yang pertama ada 20 pasal itulah pasal kita abang. Itu pentingnya mengaji.
Bila kita jumpa pasal apa ada 20. Pasal apa ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang pasal itu kita habaq dah tadi. Tu kita boleh tahu. Baik. Tu kata ilmu. Ilmu walaupun yang pertama, yang kedua, yang pasal apa? Ni ada sebab dia. Bukan saja ulama. Begitu juga ulama tulis wajib pada syarat pula. Wajib pada syarat pula. Wajib pada pasal apa wajib pada syarat? Nak habaq kata kena mengaji sampai mati. Tu pula. Tak berhenti dengan sebab kita jadi cikgu kan berhenti. Dah. Dengan sebab kita jadi ustazah maka kita berhenti. Dah. Dengan sebab kita jadi ketua penyelia kena berhenti. Ada. Tak betul tu kena mengaji sampai mati. Bukan sebab ustaz kena berhenti. Dah. Kena mengaji juga. Baik. Habis. Tu yang kata 20 pasal apa ada 20. Habis. Pertamanya sifat nafsiyah namanya iaitu satu wujud. Satu je sifat nafsiyah. Satu je. Kedua sifat salbiyah namanya iaitu 5 sifat. Jadi sifat nafsiyah dulu. Pertama sifat nafsiyah. Nafsiyah tu makna apa? Diri tuan-tuan. Pasal apa dia nama? Pasal dirilah. Kita reti kata ada. Ada Tuhan kita reti di mana tuan-tuan? Kita pun kata ada juga. Saya ada tak ni tuan-tuan? Ada. Nampak tak ada saya? Ada nampak tak ada saya? Kan nampak ada nampak saya. Ada tak saya? Tapi nak abang kata kita pun disebut ada. Tuhan pun disebut ada. Jaga mat. Tapi ada kita macam ni. Nampak tak ada kita? Ada saya ni nampak tak tuan-tuan? Ada tumbuh-tumbuhan tu nampak tak? Ada binatang-binatang nampak tak? Ada langit dan bumi nampak tak? Nampak langit bumi nampak. Manusia nampak. Tumbuh-tumbuhan nampak. Ada tu nampak tak? Hak tu. Dia tak ada. Tak nampak ada. Tapi macam nak nampak. Macam nampak ada tu. Tapi nampak tak? Cuba perhatikan. Kita pun perhati sekali lagi tengok kepada semua manusia. Tengok pada semua tumbuh-tumbuhan. Tengok pada semua binatang-binatang. Tengok kepada semua makhluk yang besar, yang kecil. Langit, bumi besar. Tengok. Tengok macam nampak ada. Kita tengok tu kita tahu kata ada. Adanya manusia kita tahu. Adanya tumbuh-tumbuhan kita tahu. Adanya binatang-binatang. Adanya semua benda kecil besar. Ada. Lepas tu kita tanya nampak tak ada tu? Tu. Tanya sekali lagi. Nampak tak ada? Nampak adakah nampak diri kita? Tu tengok. Kita pun fikir. Sambil duduk mengaji, sambil duduk fikir. Tak nampak ada. Tapi ada. Tu kata nafsiyah tuan-tuan. Nafsiyah tu mana diri benda. Diri manusia tu sendiri. Diri tumbuh-tumbuhan tu sendiri. Diri binatang-binatang tu sendiri. Diri kejadian-kejadian alam itu sendiri. Itu sebab nama sifat nafsiyah. Dekat Tuhan ada sifat? Ada. Kita reti ada Tuhan di mana? Kita reti kata ada Tuhan sebab ada langit dan bumi. Sebab ada bukit bukau. Ada tumbuh-tumbuhan. Ada binatang-binatang. Ada manusia-manusia. Tak ada orang boleh buat semua tu. Tu. Bila kita kata tak ada siapa boleh buat semua ni, itu bukti kata ada Tuhan. Walaupun Tuhan kita tak nampak. Memang kita tak boleh nampak Tuhan sampai bila-bila. Kalau orang kata dia nampak Tuhan dunia,
tu orang tu tak apa betul namanya. No? Tak nampak bahu. No? Tak nampak. Kita tak boleh tengok Tuhan di dunia. Di akhirat esok boleh. Tunggu. Ni Tuhan nak bagi kita tengok. No? Tu di akhirat. Tu bukti tu. Bukti kata kita pun ada, Tuhan pun ada. Tapi ada kita, ada yang diadakan. Tu kita. Dan kita ada yang bermasa. Dulu kita tak ada, baru ada 50 tahun, baru saya baru 50 tahun lebih. No? Cikgu-cikgu baru 40 tahun lebih. Tuan penyelia baru 40 tahun lebih. No? Dulu nak ada berapa tahun? Tak tahu juga. Boleh jadi 70, boleh jadi 80, boleh jadi 90, boleh jadi 100. Tapi kita nak minta panjanglah kat Tuhan. No? Kok mana pun tak ada orang nak minta mati, tak ada. No? Macam Siti Aisyah, tak ada. Kita ni kalau boleh nak minta mati lambatlah, nak tengok menantu, nak tengok cucu, nak tengok cicit. No? Lepas tu kita ni, no? Tanyalah, semua orang nak macam tu. No? Tu sebab kelemahan, kekurangan yang ada dekat kita lah. No? Tak tu tak payah dah macam mana. Kita pun tahu kita ni lemah. Kita pun tahu kita ni banyak salah, banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. No? Minta maaf banyaklah. Terkasar bahasa dan sebagainya. Merapu banyak. No? Tak apalah. No? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'uluman nafi'a ورزاقا واسعا وأعمالا صالحا وسعادة الدارين حسن خواتمة وأنت خير الرازقين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل اجتماعنا هذا وغيرهم بالرحمة وافتراقنا من بعده بالمغفرة العصمة. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وأعمالنا وقراءتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.